محمد صلى الله عليه وسلم وكافة الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين وإلى أمهات المؤمنين وأهل بيته صلى الله عليه وسلم وذرياته وأصحابه وتابعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم إلى أرواح أئمة المجتهدين لا سيما إمامنا الشافعي وخصوصا إلى المؤلف هذا الكتاب وإلى كل مشايخنا وكل مشايخ وإلى جميع المسلمين والمسلمات شيء لله لنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. InsyaAllah kita akan sambung pada muka surat 102 baris yang ketiga daripada bawah, iaitu pada surah Ali Imran pada ayat yang ke-7. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa 'ulumi syaikhina fid darain amin. Qala Allah ta'ala ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatun muhkamatun hunna ummul kitabi wa ukharu mutasyabihat. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. Allah Ta'ala berfirman, Huwallazi anzala alaikal kitab. Ialah huwa tu dia panggil dhamir, isim dhamir. Kalau Allah tu dia panggil isim zahir. Jadi Allah Ta'ala ni terkadang dia guna ke isim dhamir, kata dia. Allazi anzala alaikal kitab, nak kata hampirnya Allah Ta'ala ni dengan hamba dia rahmat. Seseorang ni bila hampir kita tak sebut nama dah,
huwallazi anzala 'alaikal kitab, ialah yakni Allah Tuhan yang telah menurun atas engkau itu, yakni ya Muhammad, akan kitab Quran. Jadi Allah Ta'ala lah yang menurunkan kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam akan Al-Quran. Jadi Al-Quran ni dia menasahkan akan hukum-hukum kitab samawi yang terdahulu. Dan isi kandungnya kitab-kitab samawi. Kitab-kitab samawi ni maksudnya kitab yang dinisbahkan turun daripada langit, dia panggil kitab samawi. Jadi isi-isi kandungnya daripada kitab samawi terdahulu terkandung semuanya di dalam Al-Quran. Huwallazi anzala 'alaikal kitab minhu ayatun muhkamah. Setengah daripadanya, daripada ayat Al-Quran ni, itu berapa ayat hukum. Jadi dari dalam Al-Quran tu dia ada ayat hukum. Ayat hukum ni yang mana kita boleh ambil zahir ayat lah, guna dengan zahir ayat pada nak menetapkan masalah akidahnya, masalah syariatnya. Seperti Allah Ta'ala nyata, Qul huwallahu ahad, katakanlah Tuhan itu satu. Itu ayat muhkamat, ayat yang jelas, yang tak perlu pada takwil. Nak takwil tak perlu dah. Setengah daripadanya, daripada ayat Al-Quran itu ayat hukum yang tetap nyata perkataannya, perkataan ayat tadi. Maksudnya tak memerlukan lagi kepada takwilan. Di ayat muhkamat itulah Allah Ta'ala menyatakan hunna ummul kitab. Mereka itulah, yakni mereka itulah, iaitu ayat muhkamat tu, ayat yang jelas itulah ibu kitab. Ibu ni dengan makna asas, asas ataupun tunjang. Dialah hok asas bagi isi kandungnya Al-Quran. Mereka itulah ayat muhkamat tu ibu kitab. Asalnya, asal bagi kitab yang diperpegang pada segala hukum-hukum. Maksudnya segala hukum tu ambil dengan zahir ayat daripada ayat muhkamat dia panggil. Wa ukharu mutasyabihat, dan berapa ayat yang lain itu, yakni lain daripada ayat muhkamat tu. Dan beberapa ayat yang lain itu syubhat. Apa dia syubhat? Kesamaran. Kesamaran tiada difaham maknanya, makna ayat mutasyabihat dengan mudah, seperti segala rumus-rumus awal surah. Rumus-rumus ni maksudnya seperti alif lam mim, qaf, tu nun, apa tu mana lagi, kaf ha ya ain sad. Tu dia panggil ayat-ayat mutasyabihat yang kesamara seperti rumus-rumus di awal surah. Sebab tu ulama membahagikan ayat Al-Quran ni kepada dua bahagian besar. Lain daripada dibahagikan madaniyah, Makkiyah. Itu satu pembahagian. Pembahagian yang lain pula iaitu ayat muhkamat dengan ayat mutasyabihat. Seperti ayat-ayat mutasyabihat ni ayat-ayat yang kesamare. Kesamare kata Tuhan ni macam makhluk. Yadullah fawqa aidihim. Itu kata Tuhan ada tangan. Wa yabqa wajhu rabbika zul jalali wal ikram, dan kekal wajah Tuhan. Jadi nak beri kesamaran kata Tuhan ni macam makhluk pula, ada tangan, ada muka. Dan sebagainya, duduk. Ar-Rahman 'alal arsy istawa. Dan
beberapa ayat-ayat yang lain. Yang mana ayat-ayat tersebut kita tak boleh ambil zahir ayat. Kerana kalau kita ambil zahir ayat, dia akan tak betul dengan ayat-ayat muhkamat. Kerana ayat muhkamat Allah Ta'ala nyata seperti ayat lam yalid wa lam yulad. Laisa kamislihi syai'un wa huwas samiul basir. Itu ayat muhkamat yang jelas. Allah Ta'ala kata dia tak serupa dengan makhluk. Lepas tu tiba-tiba kita tidak ambil zahir ayat mutasyabihat, maka dia akan menjadi bertentangan dengan ayat muhkamah kata Tuhan tak serupa dengan makhluk. Maka kerana tu ayat-ayat mutasyabihat ini dia kena takwil lah. Takwil ulama-ulama terdahulu mereka mentakwil kerana bimbang takut tersalah anggap sifat-sifat kekurangan itu pada Allah Ta'ala. Ulama-ulama salaf dia takwil secara ijmali. Seperti Imam Malik kalau mari bertemu ayat mutasyabihat, orang tanya istawa lagu mana? Imam Malik kata al-istawa ma'lum wa kaifiyatuha majhul was-su'alu anhu bid'ah. Tak boleh nak tanya lebih-lebih berkaitan benda tu. Kerana ulama salafus soleh bila mari ayat-ayat yang jadi kesamaran begitu, mereka tanzih dan tafwid. Itu cara ulama. Ulama salah dia tanzih kemudian tafwid. Tanzih ni maksudnya mereka menyatakan Tuhan tak serupa makhluk. Zahir kata duduk, tak serupa dengan makhluk. Lepas tu dah kata alal arsyistawa, maka tafwid serah pada Allah Ta'ala. Tapi tanzih ke dulu, kata Tuhan tak serupa makhluk, serah, tak perlu nak hurah banyak. Kerana al-istawa ni banyak makna pada bahasa Arab. Dia bukan makna duduk saja. Istawa ni juga dengan makna memerintahi. Tu kalau kita tengok bahasa-bahasa Arab tu ya ada banyak makna. Supaya bahasa kita pun sama, ya ada satu perkataan yang banyak makna-makna dia. Jadi makna-makna yang zahir yang menyatakan Tuhan tu dengan sifat-sifat mustahil, sifat-sifat kelemahan, maka itu kita kena tanzih ke, suci ke Allah Ta'ala daripada sifat-sifat tersebut. Wa ukharu mutasyabihat. Jadi nak kata ayat Quran ni ada ayat muhkamat, ada ayat mutasyabihat. Ini kalau kita mengaji ulum Quran, ulum tafsir apa, dia akan teranglah pada kita. Fa ammal ladzina fi qulubihim zayghun, maka ada pun segala mereka yang ada pada segala hati mereka itu cenderung kepada batil, kepada palsu, kepada tidak betul. Fayattabi'una ma tashabaha minhu, maka mengikut mereka itu orang yang ada kecenderungan kepada yang tak betul ni. Maka mengikut mereka itu barang yang syubhat daripadanya, daripada kita. Fayattabi'una ma tashabaha minhu. Ada pun mereka yang mana mengikut barang yang ada syubhat, ada keraguan daripadanya kita dengan ambil zahir lafaz Quran, ataupun mengambil kepada takwilan yang batil. Jadi kedua-dua ni orang yang mana hati itu ada kecenderungan kepada benda yang tak molek. Orang yang ada kecenderungan hati pada benda tak molek, dia mengambil zahir lafaz. Seperti mana kita sebut dah tadi, zahir lafaz yang mutasyabihah itu jadi salah. Zahir lafaz kalau ambil makna dia tu pada zahir lafaz, akan bertentangan dengan ayat-ayat yang lain, ataupun mengambil takwilan yang batil, yang palsu, yang tak betul. Jadi sebab itulah kita kena ambil takwilan yang betul, yang telah dihuraikan oleh alim ulama. Seperti pada masalah wa yabqa wajhu, kekal wajah Allah, yakni zat Allah Ta'ala. Kullu man 'alaiha fan, semua benda binasa. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, yang kekalnya ialah zat Allah Ta'ala. Ar-Rahmanu 'ala arsy istawa. Ulama
Mentakwilkan dengan makna memerintah akan arash. Yadullah dengan makna kekuasaan Allah. Dia panggil takwilan yang tidak batil. Adapun takwilan yang batil sama dengan mengambil makna yang zahir pada lafaz yang menyebabkan menjadikan Tuhan itu bersifat dengan sifat-sifat yang kelemahan. Ibtigha al-fitnah, kerana menuntut kepada fitnah. Jadi mereka ni ambil zahir ayat, buat makna dia ataupun takwil yang batil kerana menuntut akan fitnah, kerana jahil dengan jatuh, yakni berlakunya mereka pada syubhat. Apa dia syubhat? Yakni pada kesamaran. Kerana ibtigha al-fitnah wa ibtigha at-ta'wili, dan menuntut takwilnya kitab. Menuntut takwil akan kitab. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah, dan tiada diketahui takwilnya kitab itu melainkan Allah Ta'ala semata-mata. Warrasikhuna fil ilmi yaquluna amanna bih, dan bermula segala orang yang tetap pada ilmu Allah. Khabarnya yaquluna, ialah berkata mereka itu ar-rasikhun. Ni jawab mubtada. Ada buat dengan atah, wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah warrasikhuna fil ilm. Warrasikhun jawab mubtada. Dan bermula segala orang yang tetap pada ilmu Allah Ta'ala, ialah berkata mereka itu ar-rasikhuna fil ilm. Amanna bihi kullum min 'indi rabbina, telah beriman kami dengannya dengan ayat, segala ayat daripada Tuhan kami. Mana segala ayat? Iaitu ayat yang muhkamat dengan ayat mutasyabihat. Tak kira lah ayat tu ayat muhkamat ke, ayat tu ayat mutasyabihat ke. Maka kata ar-rasikhuna fil ilm, orang yang betul dalam ilmu agama ni, dia kata kami beriman semuanya daripada Allah Ta'ala. Gitu cara bila berdepan dengan ayat muhkamat kau, ayat mutasyabihat kau, kita kata kita beriman dengan ayat tersebut. Seperti mana kita sebut tadi lah, beza ulama salah dengan ulama khalaf. Ulama salah ni ulama yang datang kemudian daripada Rasulullah SAW, ini di dalam zaman yang Nabi jamin. Nabi SAW jamin khairul qurun quruni, sebaik-baik masa tu zaman aku, dan zaman orang yang mengiringi aku, summa yali fasakata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi jaminnya dalam 3 kurun, sahabat, tabi'in dan tabi'in. Ada pun hak demo mari kemudian itu tak dijamin oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Tapi bukan dengan makna semua hak berada di kurung salah tu dengan makna semuanya betul, tidak. Abu Jahal duduk zaman itu juga, Abu Lahab duduk zaman itu juga. Jadi salaf di sini dengan makna salafus soleh. Dia zaman khalah ni dia takwil dengan cara yang tafsili. Kalau salah tadi dia takwil dengan cara ijmali, dengan cara umum. Khalaf mari takwil dengan cara tafsili, dengan lebih detail. Bapa salah ni mari takwil dengan lebih detail lagi, kerananya zaman itu ramai orang memeluk agama Islam dalam keadaan iman mereka tu tak kuat mana lagi, kepahaman terhadap agama. Ramai masuk Islam dalam keadaan kepahaman agama yang kurang. Maka puak khalah ni dia mentakwil ke ayat-ayat yang mutasyabihat supaya tidak memberi kesamaran mereka-mereka yang mana baru memeluk agama Islam dalam keadaan kepahaman mereka tu kurang. Dia ramai duk masuk dalam keadaan tak faham agama. Maka puak-puak khalah ni mengambil pendekatan dengan
mentakwil ke ayat-ayat yang mutasyabihat. Warrasikhuna fil ilmi yaquluna, dan bermula segala orang yang tetap pada ilmu Allah ialah berkata mereka itu, amanna bihi kullum min indi rabbina, telah beriman kami dengannya dengan segala ayat daripada Tuhan kami, iaitu ayat muhkamat dan ayat mutasyabihat kedua-dua. Wajib kita beriman. Tiada kami ketahui maknanya. Seperti mana puak-puak salah mereka tafwid, serah, tak perlu nak hurah gapo-gapo dah. Mari ayat-ayat mutasyabihat mereka lalu sahaja, tak ada hurah. Wa ma yadhakkaru illa ulul albab, dan tiada diterima pengajaran melainkan orang yang mempunyai akal. Nak mendapatkan kepahaman ni tidak akan dapat kecuali orang yang ada akal sahaja yang dapat memahami ayat-ayat Al-Quran ni. Ada orang faham Al-Quran dan hadis ni, dia kata baca je lah, dia kata. Dia kata kalau Al-Quran ni susah, bapa Allah Ta'ala turunkan supaya kita pakat-pakat baca, pakat-pakat amal. Maksudnya Al-Quran ni mudah. Kita jawab, kalau katalah Al-Quran ni semudah itu hak kamu faham, kalau begitu tak payahlah kepada tafsir ulama. Al-Quran ni dia ada ayat yang zahir, hak nyata ada ayat yang ya ada isi tersurat, ada isi tersirat. Kalau bahasa kitanya. Jadi itu kita memerlukan kepada huraya-huraya ulama. Kena tengok tafsir seperti mana pagi ni kita dah tengok kepada kitab tafsir ulama ni, supaya tak salah kita dalam memahami ke Al-Quran. Kalau tengok terjemahan saja mungkin salah faham. Tak, muka terjemahan ni balik bahasa Arab kepada Melayu saja terjemahan. Ni yang kena belajar tafsir supaya nak tahu apakah huraya ulama bila bertemu dengan ayat-ayat sebegini. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana, kata mereka itu ulul albab tadi. Ar-rasikhun tadi, orang yang mana tetap pada ilmu Allah. Ar-rasikhun tu dia kata, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah. Kata mereka itu, hei Tuhan kami, jangan engkau simpang akan hati kami, yakni pesung. Jangan engkau pesung ke hati kami ba'da idh hadaitana, kemudian daripada engkau telah hidayah akan kami, lepas pada engkau memberi petunjuk akan kami dengan menuntut takwilnya, dengan menuntut akan takwilan ayat tadi yang tiada layak dengan kami. Jangan mempesong ke kami dengan kami tak mampu pada takwil ke ayat-ayat ini. Kami tak layak pada nak mentakwil. Tiada layak dengan kami seperti yang engkau simpang hati-hati mereka itu, yakni seperti mana engkau telah pesong ke hati-hati mereka itu, iaitu mereka mana? Mereka yang hak di ayat atas tadi, fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha al-fitnah tadi. Mereka tu, mereka hak atas tadi. Jadi orang-orang ar-rasikhun kata, hei Tuhan, janganlah kamu pesong ke hati kami dengan mentakwil ke kami dengan bagai-bagai kami tak mampu, kami tak faham. Seperti mana yang telah engkau simpang, yang engkau telah pesong ke hati-hati mereka itu, mereka hak di atas tadi. Fa ammal ladzina fi qulubihim zayghun fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha al-fitnah wa ibtigha ta'wilih. Orang-orang yang mana pada hati mereka tu ada kecenderungan kepada benda yang salah,
dan mengikut mereka barang yang syubhah, dengan ambil zahir lafaz dan takwilah yang batin. Tu jangan jadi macam demo tu ya Allah. Jangan kamu pesong ke hati kami jadi macam mereka. Wa hab lana min ladunka rahmah, dan heboh. Heboh ni maksudnya tolong beri ke. Hablana, tolong hebohlah olehmu itu lana bagi kami min ladunka rahmah, daripada sisi engkau itu rahmah. Apa dia rahmah? Ketetapan, tetap di dalam kebenaran. Tu maksud kata rahmat kasih saya, dengan mana engkau tetap ke kami dalam keadaan kebenaran ni, dengan cara kami tak mentakwilkan dengan takwilan yang batil, ataupun dengan cara kami tidak mengambil akan makna yang zahir, yang mana makna zahir itu membawa kepada mustahil bagi Allah Ta'ala. Tu kalau kita tengok pada tafsir di atas tu, dia kata orang yang mengikut barang yang syubhat tadi, dia ambil zahir lafaz atau takwilan yang batil. Ini hak salah. Maksudnya kalau takwilan tu takwilan yang sebenar, tak apalah. Jadi mengambil akal zahir lafaz pun tak boleh juga. Zahir lafaz Quran yang mutasyabihat tu salah. Kita ambil zahir lafaz buat hukum. Kerana seperti mana hak disebut di dalam ayat tadi, dia kata dah Allah Ta'ala telah firman dah. Kata dalam Al-Quran ni ada ayat muhkamat. Ayat muhkamat itulah buat hukum. Ayat mutasyabihat tak boleh ambil buat hukum zahir begitu. Jadi orang-orang yang hati mereka ni zairun, yang mana cenderung kepada benda batin ni, dia lebih suka mengambil zahir ayat tadi. Jadi kalau ambil zahir ayat, dia ayat muhkamat. Nampak dah beza tu. Jadi tak boleh nak ambil zahir. Lepas tu takwil. Dah saat ni orang-orang ada ar-rasikhun tu minta berlindung daripada takwil, minta berlindung daripada takwilan yang batil tu. Dia ayat dah tadi kan. Ulama mufassirin kita sebut dah tadi, ma tasyabaha minhu, barang yang syubhat daripadanya kita itu, dengan mengambil zahir ayat yang berlawanan dengan ayat muhkamat tadi dan takwilah yang batil. Dua tu hak tak bolehnya. Kena ambil faham molek dua ni. Hak tak bolehnya ambil zahir lafaz dan takwilah yang batil. Adapun takwilan yang benar itu tak salah lah. Jadi orang ar-rasikhu minta dengan Allah Ta'ala, minta jauh daripada dipesong ke hati mereka itu kepada perangai-perangai orang yang fi qulubihim zairun, pada hati mereka ada kecenderungan pada benda yang batil. Wa hab lana min ladunka rahmah, dan heboh tolong beri olehmu bagi kami daripada sisi engkau ya Allah itu rahmat. Minta rahmat. Rahmat kasih saya Tuhan, yakni dengan cara Tuhan memberi ketetapan dengan benda sebenar, menetap kami atas sebenar itu. Tolonglah jangan cenderungkan kami pada jadi salah. Innaka antal wahhab, bahwasanya engkau itu ya Allah, engkaulah Tuhan yang banyak heboh. Banyak heboh ni apa dia? Maksudnya banyak pemberian bagi yang meminta. Orang minta mula hak banyak berinya ya Allah. Agak kita ni kadang-kadang kita tak ada minta Tuhan beri dah. Tu nak kata Tuhan yang Al-Wahhab. Tu innaka antal wahhab. Apa dia Al-Wahhab? Yakni Tuhan yang banyak heboh, Tuhan yang banyak memberi. Jadi bertepatan dengan kita minta pemberian Allah. Wahab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Minta dengan berbetulan dengan permintaan kita yang nak minta pemberian daripada Allah, maka kita puji Tuhan dengan kata ialah Al-Wahhab, yang banyak memberi. Abdul Wahhab, hamba bagi Tuhan yang banyak memberi. Nama pun penting juga. Rabbana innaka jami'un nasi liyaumin la raiba fihi. Tuhan kami,
bahawasanya engkau Tuhan yang menghimpun akan segala manusia bagi hari yang tiada syak padanya pada hari tersebut. Jami'un nas, yang menghimpun akan manusia-manusia. Nah, bagi hari mana? Yauma la raiba fi, tiada ada keraguan hari tersebut, hari kiamat tu. Nah, jadi kita menyatakan kepada Tuhan, hey Tuhan mulah menghimpunkan kami pada hari yang tiada ada keraguan pada hari tersebut. Iaitu mana hari yang tiada keraguan itu? Iaitu hari kiamat. Maka engkau balas akan mereka itu mana? Manusia, dengan amalan mereka itu manusia, seperti yang engkau janjikan. Allah Ta'ala janji dah kata, orang buat baik aku nak balas baik, orang buat buruk aku nak balas dengan buruk, orang rajin aku nak balas dengan rajin, orang malas aku nak balas dengan cara malas dia. Tu janji berlaku dah. Inna Allah la yukhliful mi'ad, bahawasanya Allah Ta'ala itu Tuhan yang tiada menyalahi janji sekali-kali. Inna Allah la yukhliful mi'ad. Ar-ruya syaikhan, telah diriwayat oleh dua orang syekh. Syaikhan, dua orang syekh. Kalau dalam ilmu hadis tak ada orang lain lah, iaitu Bukhari dan Muslim. Daripada Aisyah, ya kalau dalam hadis tu Syaikhan Bukhari Muslim lah. Kalau dalam kitab fiqh, kitab tauhid, orang lain pula. Daripada Aisyah, siapa dia? Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha, anak bagi Abu Bakar, isteri bagi Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Kata ia Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha ini baca oleh Nabi Fa'i, baca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ini ayat mana? Ayat mana? Huwallazi anzala 'alaikal kitaba bil haqq. Apa ni? Ayat sebelum ni. Huwallazi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatun muhkamatun hunna ummul kitab. Ni Nabi baca ayat huwallazi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatun ni. Alif lam kha ila akhirih. Hingga mana? Hingga kata wa ma yadzakkaru illa ulul albab. Hingga pada akhir ayat ke-7 tu lah. Ila akhirih itu hingga akhir ayat ke-7. Wa ma yadzakkaru illa ulul albab. Jadi kata Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha, Nabi baca ayat ke-7 ni daripada awal ayat hingga akhir ayat Ali Imran ni, dan sabda ia Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila engkau lihat segala mereka yang mengikut barang yang syubhat itu, barang yang ada kesamaran, maka mereka itulah yang dinamo oleh Allah Ta'ala, yang dinamo, yakni yang menamo, yang menamo mereka itu oleh Allah Ta'ala. Yang menama mana? Allazina fi qulubihim zaigun. Tuhan letak mereka tu dengan nama yang mengikut akal kecenderungan yang batil. Jadi kalau mu tengok orang hok memakai mengambil ke zahir ayat yang mutasyabihat ni, buat jadi asah. Sedangkan hok dalam asah agama kita nyuk ayat muhkamat. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda kata, kalau engkau lihat segala mereka yang mengikut barang yang syubhat itu. Mana barang syubhat? Ayat-ayat tadilah. Ayat-ayat mutasyabihat yang diikut zahir tadi. Seperti mana telah ditafsirkan tadi itu. Ambil zahir lapah. Tu. Padahal dia kena ambil zahir lafaz mukamah. Hak mutasyabihat tu tak boleh nak ambil zahir lapah dia. Beriman tapi tak boleh ambil zahir lafaz.
Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, kalau kamu lihat ada orang yang mengikut kepada ayat yang syubhat, barang yang syubhat tu ayat tu lah, maka mereka itulah yang dinamakan oleh Allah Ta'ala allazina fi qulubihim zaygun, mereka yang mana cenderung pada benda yang batil. Maka takut oleh kamu akan mereka itu akan orang yang mengambil syubhat. Jangan mudah ikutlah, mu kena takut, kena bimbang. Zaman-zaman ini ramai orang-orang yang mengambil akal syubhat, akal ayat-ayat yang mutasyabihat, buat jadi zahir, buat jadi asas di dalam memahami ke agama itu sendiri. Sedangkan awal lagi dah di ayat Allah Ta'ala nyatakan Al-Quran ni Allah Ta'ala turunkan dengan ada ayat muhkamat, ada ayat mutasyabihat. Lepas tu mari pula hadis ni, Nabi SAW menyatakan mu kena takut kepada golongan-golongan yang mengambil akal syubhat itu, kerana mereka tu Tuhan gelar dengan allazina fi qulubihim zaygun. Dahsyatlah tu kelakuan mereka tu. Dan daripada Abi Musa Al-Ash'ari, Abi Musa Al-Ash'ari ni seorang sahabat Nabi dah. Siapa dia Abi Musa Al-Ash'ari ni? Seorang daripada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan ia Abu Musa Al-Ash'ari akan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ia Nabi sallallahu alaihi wasallam, tiada aku takut atas umatku melainkan 3 perkara. 3 perkara ni hak Nabi sallallahu alaihi wasallam bimbang di umat. Benda lain tak ada bimbang. Benda ni Nabi sallallahu alaihi wasallam kata bimbang. 3 perkara, iaitu 3 perkara. Banyak harta. Banyak ke harta. Membanyak-banyak ke harta. Maka membanyak ke harta ni berhasad-hasad. Ya, jadi bila nak banyak ke harta ni, jadi berdekilah. Demo naik pakat, kita tak naik pakat. Kedai demo ramai orang, kedai kita tak ramai orang. Demo buat usaha gapo-gapo berjaya, kita buat usaha tak berjaya. Dan berbunuh-bunuh. Ni. Tu hak kita atas duit siling kedai orang tu. Atas duit siling. Sihir. Ni banyak ke harta Nabi sallallahu alaihi wasallam bimbang di umat. Mereka itu umat sebab harta jadi berhasad-hasad, berbunuh-bunuh. Sebab apa? Sebab harta. Dan bahawa buka kitab. Maka ambil mukmin pada menuntut takwilnya kitab, dan padahal tiada ketahui takwil melainkan Allah Ta'ala. Jadi maksudnya, maka ambil mukmin buka kitab tu lagu mana? Maka ambil mukmin, orang yang beriman, pada menuntut takwilnya takwil kitab tadi. Hak sebenar-benar takwilnya. Dan yakni padahal tiada ketahui takwil kitab melainkan Allah Ta'ala. Maksudnya di sini takwil tu nak ambil hak zahir pun tidak, nak mentakwil pun tidak. Jadi hak tu hak Nabi sallallahu alaihi wasallam bimbang pada umat dia, mengambil mukmin akan takwil kepada kitab tadi. Dan bahawa bertambah ilmu mereka itu orang mukmin, maka sia-sia mereka itu orang mukmin akan ilmu. Bertambah ilmu tapi sia-sia ilmu tadi. Tiada belajar daripadanya ilmu. Tiada belajar dan mengajar daripadanya ilmu. Jadi ilmu yang dah ada tu sia-sia sahaja. Jadi 3 perkara ni hak Nabi SAW bimbang, harta yang banyak, mengambil kepada takwilan, sedangkan hak takwil itu hanya Allah Ta'ala saja tahu yang sebenar. Seperti mana cara jalan yang salah itulah lebih selamat. Cara jalan salaf tu selamat. As-salafu aslam wal khalafu ahkam.
cara jalan yang salah tu lebih selamat. Kerana dia serah pada Allah Ta'ala, semata-mata beriman serta serah makna pada Allah. Dan yang ketiganya, ilmu yang bertambah dengan sia-sia sahaja. Maka itu Nabi SAW berpesan pada kita, beringatlah 2-3 perkara ni. Hingga pada ayat Allah Ta'ala berfirman, innal ladzina kafaru lan tughniya anhum amwaluhum wala auladuhum minallahi syai'a wa ulaika hum waqudun nar. Allah Ta'ala nyatakan perangai orang kafir pula, bahawa segala orang yang kafir itu la tughniya anhum amwaluhum wala auladuhum minallahi syai'a, tiada mengaya daripada mereka itu orang kafir. Tiada mengaya maksudnya tiada boleh terlepas. Tiada mengaya tu, tiada mengaya, yakni dengan makna tiada boleh terlepas pun orang kafir tadi. Tiada boleh menolak daripada mereka itu orang kafir oleh segala harta punyanya mereka itu. Harta yang mereka dah ada tu tak boleh nak menjadikan mereka tu terkaya, terlepas. Wala auladuhum minallahi syai'a, dan tiada segala anak-anak mereka itu. Jadi kadang-kadang mereka ni beranggapan bila mereka ni ada harta yang banyak, ada anak-anak yang berjaya, maka berlepas diri dah mereka, tak berhajat dah kepada Allah. Maka Allah Ta'ala kata lan tughniya anhum amwaluhum, tidak mengkaya pun, dengan makna mereka tu masih lagi berhajat kepada Allah. Daripada azab Allah Ta'ala itu suatu, maksudnya dengan harta benda mereka, anak pinak mereka tu tak selamat lagi mereka daripada azab Allah. Lan tughniya anhum amwaluhum wala auladuhum minallahi syai'a. Kita ni bila harta banyak rasa senang hati, rasa selamat dah kita, ada jaminan dah kita. Apatah lagi pula anak-anak kita ramai, semuanya berjaya, lagilah rasa selamat kita. Maka Allah Ta'ala nyatakan innal ladzina kafaru, orang kafir ni lan tughniya anhum amwaluhum wala auladuhum minallahi syai'a, sedikit pun tak ada menselamatkan mereka. Tu awak mari dengan takkid dengan kata syai'a, sedikit pun. Wa ulaika hum waqudun nar, dan bermula mereka itu orang kafir yang ingkar pada arahan Allah Ta'ala ni, mereka itulah yang menyala api neraka. Apa maksud mereka itulah yang menyala api neraka? Yakni dengan makna mereka itulah jadi kayu api bagi api neraka. Orang-orang kafir ni, orang-orang fasik, orang-orang tak beriman ni, mereka lah jadi bahan bakar api neraka sesok. Wal'iyadzubillah. Hingga firman Allah, kada bi ali fir'auna walladzina min qablihim kazzabu bi ayatina fa akhadhahumullahu bi dhunubihim wallahu syadidul iqab. Sejadilah. Sadaqallahul azim. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin.
والصلاة والسلام على رسولنا سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم انفعنا بما علمتنا ربنا زدنا علما. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واجعلنا من عبادك المخلصين واجعلنا من أوليائك الصالحين. اللهم لا تحينا في غفلة ولا تأخذنا عن غرة واجعل آخر كلامنا قول لا إله إلا الله. اللهم اغفر لأمة محمد صلى الله عليه وسلم وارحمهم رحمة عامة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله.